Ya, Assalamualaikum. Hari ini kita berada di ladang tebu ya. Kenangan ladang tebu. Sekarang hanya tinggal hutan belantara yang tinggal. Tebu-tebu yang ditanam pun diganti dengan getah-getah pun boleh tengok sendirilah. Oh, ini salah satu jalan utama daripada kampung Batu Bertangkup ke PPB Group, iaitu syarikat Perlis Plantation Berhad. Telah dijual dan pada tahun lepas diganti dengan getah dan tidak berhasil tanam getah dan kelapa sawit. Mak, kita mama nak sapu. Mama. Oh, Mama, nak tengok everything, nak tengok begitu tebal sekali hutan yang tinggal. Pada dahulu ada pekerja baby makan banyak pun. ada pekerja-pekerja yang mesin rumput pada zaman dahulu. Sekarang tiada lah apa lagi. Makan semua cuci. Ia adalah sebuah ladang tebu terbesar di Malaysia selepas Padang Terak, iaitu Gula Perlis. Kepada yang menonton video ini, yang pernah bekerja di sini, anda boleh saksikan kenangan pada zaman dahulu yang sama-sama menikmati walaupun gaji tak mahal. Anda boleh lihat bumbung itu syarikat PPB Group, di mana ibu pejabat ladang tebu. Kita akan corner sebelah kanan. Okey, anda boleh lihat sendiri, itu adalah syarikat PPB Group. Ya, anda nampak sendiri, itu adalah jalan utama. Oh, di situ adalah kantin. Pada zaman dulu semua pemandu-pemandu FA mando akan berhimpun. Ini dah jalan utama pada zaman dulu. Traktor tarik tebu adalah sebuah jalan yang agak sibuk. Ramai yang telah diberhentikan kerja di sini, dan jalan ini adalah menuju ke kilang gula. Anda dapat lihatkan sendiri ada hutan-hutan yang tinggal. Kok getah pun tak hidup dengan baik lah. Sebab tanah ini sesuai dengan hanya penanam tebu. Sebab sudah 40 tahun tebu ditanam di sini. Di dalam-dalam ini adalah kolam. Pada yang nak memancing pada zaman dulu, banyak sekali ikan-ikan. Nak menang everything. Okey, kita menuju ke puncak. Mama, nak ada ramai.
Di sini getah agak menjadi di sini juga adalah perlawanan rally peringkat kebangsaan diadakan di Litar Ladang Tebu Perlis Cuping. Kita dah berdekatan dengan kilang gula Perlis. Kadang anda dapat saksikan di sini, di atas itu adalah kilang gula. Di sini juga adalah mata pencarian bagi yang mencari rebung pada zaman dulu. Nampaknya pokok buluh pun dah tak ada. Okey, kita pun berada di sebelah kilang gula. Kilang gula pun dah ditutup pada pertengahan Jun. Anda dapat saksikan di sebelah kanan saya ini adalah kilang gula. Tengah memandu view kurang menarik sikit. Di ini adalah kilang gula Perlis. Okey. Semua ni hanyalah tinggal sejarah bagi negeri Perlis. Okey, kita jumpa lagi di video akan datang kepada tempat-tempat yang lebih menarik. Jangan lupa subscribe, like dan share. Terima kasih.